Exhaust dah pakai gapak gempak, takkan lampu pakai standard lagi guys. So aku nak bawa F50 ni pergi dekat Z-City yang berada di Kelang ni untuk tukar lampu yang baru. So inilah dia crystal tail lamp untuk F50. Tak silap aku sekarang F50 ni kita panggil dia V2, sebab dekat sini pun ada version V3 juga. So yang ni V3 yang aku cakap tadi, version paling baru yang ada dekat Z-City ni, version Smoke. Dan yang ini pula version untuk Albino punya guys. Tapi yang aku pilih tadi version untuk V2. Tapi korang tak perlu risau, sebab dekat sini ada juga tail lamp untuk kereta yang lain. Lepas tu yang dok tanya aku mana nak custom headlamp, mana nak custom headlamp, korang boleh datang sini, boleh try custom headlamp dekat sini menggunakan ring yang ada. Mana kereta yang ada fog lamp ke apa. Lepas tu hampa nak cari aksesoris lain pun boleh juga kat sini. Apalah aku cakap Kedah ni. Lepas siap pasang je tail lamp ni dekat F50 ni, so dah nampak lagi sporty sebab dia punya smoke ni tak terlampau gelap. Nampak dia punya kristal kat dalam. Yang ni bila korang buka lampu kecil, dan ini adalah welcome light untuk lampu model ni. Bagi aku just nice, tak terlampau serabut sangat dia punya welcome light, nampak smart je. Dan yang ini pula adalah running signal. Bagi aku dia punya running signal ni tak adalah nampak pelik sangat, okey je. Okey, yang ni dia punya lampu reverse bila korang reverse kereta lah. And kalau korang tak tahu, yang sebenarnya model V2 ni sebenarnya didatangi dengan lampu terang light dekat bahagian tengah. So, apa pendapat korang tentang lampu kristal F50 ni yang dipanggil V2? Cuba komen dekat bawah. Kena ke tak dengan konsep ni?